Akan ada satu perkara yang sangat besar berlaku dekat negara kita pada bulan depan. Satu persatu pemimpin besar dunia dijangka akan turun ke Malaysia. Presiden Donald Trump, Vladimir Putin pun sedang mempertimbangkan, dan orang kedua yang paling berkuasa dekat China iaitu Li Qiang yang juga Perdana Menteri China pun dijangka akan hadir dekat Kuala Lumpur. Ini semua adalah sempena 47th Asian Summit yang dijangka berlangsung pada 26 hingga 28 Oktober 2025 dekat Kuala Lumpur. Jika benar semua pemimpin-pemimpin dunia yang besar ni akan datang, ini satu peluang keemasan bagi Malaysia. Bila Amerika, Rusia dan China, ketiga-tiga kuasa besar ni hadir, secara tak langsung akan dapat seal of approval bagi Malaysia sebagai rakan strategik dalam rantau Asia Tenggara. Rangkaian pelaburan, kerjasama politik, keselamatan dan ekonomi mungkin boleh jadi lebih aktif. Pelabur luar pun nanti akan tengok Malaysia mampu menarik big names, automatic confidence diorang akan naik. Tapi guys, bukan senang nak handle situasi macam ni. Ada banyak risiko kalau diplomasi tidak dijalankan secara halus. Jadi Malaysia kena berhati-hati. Akan tetapi, dengan segala risiko kalau Malaysia berjaya, kesannya sangat besar guys. Imej antarabangsa sebagai negara yang boleh dipercayai ataupun neutral broker dalam isu dekat Asia Tenggara ataupun Asia Pasifik ini akan makin kuat dan akan mengangkat nama Malaysia.